Dan akhir sekali Allah Ta'ala sebut yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Kiamat ni juga Allah Ta'ala kata yauma idzin yasdurun nas, iaitu pada hari manusia keluar dari kuburnya. Tapi Allah Ta'ala kata yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Akan tiba hari manusia ni dikeluarkan daripada kubur, akan dibongkar, akan dibangkit, akan dihidupkan semula. Mana Tuhan kata kena ingat hari manusia kena keluar daripada kubur. Kita hari ni di atas darat muka bumi ni, di atas tanah ni, dia berasa seperti ada apa-apa. Di masa yang sama kita menyaksikan saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita ni yang telah dimatikan duduk dalam kubur dah setengah-setengah. Tapi kita tak terasa ya kita akan masuk kubur. Pak ni aku masuk di kubur, aku bentang, aku pergi duduk balik. Yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Tujuan gapo ni? Tujuan gapo manusia dibangkit daripada kubur ni? Dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua amalannya. Ini tujuan. Aku pergi duduk kamu daripada kubur ni, kata Allah Ta'ala, aku nak tunjuk balik PA peranganmu, kerja buatmu, tikah lakumu sepanjangmu hidup hari itu. Maka ingat, yang kita buat hari ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tunjuk belakang. Nampak tak? Ini ayat-ayat yang menggementarkan jiwa kita, ya semua kita akan hadapi belakang.